Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak bercerita pasal sesuatu yang mungkin ada je kat dapur anda sekarang. Ya, halia. Tapi ini bukan cerita pasal masak-masak tau. Kita akan bongkar macam mana rempah biasa ni sebenarnya dah jadi subjek kajian yang sangat serius dalam makmal-makmal sains. Macam mana petua orang lama tu sekarang ada bukti kukuhnya. Dan bila kita sebut pasal petua orang lama ni kan, memang tak lari daripada alam semula jadi. Sejak dulu lagi, nenek moyang kita memang dah pandang alam sekeliling ni sebagai farmasi mereka. Dan yang menariknya, apa yang dulu cuma amalan tradisi, sekarang ni saintis-saintis kat seluruh dunia pun dah mula bagi perhatian yang serius. Jadi, cuba anda fikir sekejap. Macam mana kalau rempah yang kita selalu guna untuk tumis-tumis, untuk buat teh tu, sebenarnya menyimpan satu rahsia perubatan yang, luar biasa. Jauh lebih hebat daripada apa yang kita pernah bayangkan. Okey, jadi inilah peta perjalanan kita untuk kali ni. Mula-mula, kita akan tengok halia sebagai rempah biasa. Lepas tu, kita gali sains di sebaliknya, terutamanya potensinya melawan kanser. Penting juga kita akan sentuh cara guna dan amarannya. Dan akhir sekali, apa semua ni maksudkan untuk masa depan dunia perubatan. Baiklah, jom kita masuk bab pertama. Halia, si rempah ajaib. Kita semua kenal halia ni kan? Selalu ada untuk tambah kesedapan dalam masakan atau bila rasa mual, kembung perut, mesti ada yang suruh minum air halia. Dan petua ni bukan benda baru tau. Dah berabad-abad lamanya orang guna halia ni lebih dari sekadar perisa. Ia dah jadi macam ubat wajib ada kat rumah. Kalau perut meragam sikit, rasa loya, halia lah yang dicari dulu. Saya pasti ramai antara kita yang pernah cuba petua ni kan? Okey, setakat ni kita cuma cakap pasal petua dan amalan tradisi. Tapi, sekarang inilah bahagian yang paling menarik. Jom kita tengok macam mana kepercayaan orang-orang tua ni bila dibawa masuk ke dalam makmal, ia bukan lagi sekadar cakap-cakap kosong. Ia disokong oleh bukti klinikal yang kukuh. Contoh paling jelas, tengok ni. Di satu pihak, kita ada kepercayaan tradisional. Halia boleh legakan sakit sendi dan radang. Di pihak yang lagi satu pula, kita ada bukti saintifik. Satu kajian besar dari University of Miami yang mengesahkan benda yang sama pada pesakit arthritis. Nampak kan? Cerita lama bertemu dengan data moden. 40%. Ini bukan angka yang kecil tau. Bayangkan, dalam satu kajian yang melibatkan 247 orang pesakit osteoarthritis lutut, ekstrak halia ni berjaya kurangkan rasa sakit dan kekakuan sendi sebanyak 40% berbanding dengan mereka yang hanya ambil placebo. Ini bukan lagi kebetulan, ini penemuan yang sangat signifikan. Dan yang paling penting, menurut Dr. Roy Allman, ketua penyelidik kajian ni, halia bukan sekadar ubat tahan sakit biasa. Ia tak cover rasa sakit tu je. Tak, ia bertindak jauh lebih dalam, iaitu pada tahap selula. Maksudnya, ia serang punca keradangan tu sendiri. Inilah yang membuatkannya betul-betul istimewa. Okey, kalau tadi kita dah rasa kagum, sekarang kita akan masuk ke satu bahagian yang jujurnya sangat-sangat groundbreaking. Kita akan lihat potensi halia dalam dunia penyelidikan kanser. Ya, anda tak salah dengar, kanser. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham satu perkataan sains ni, apoptosis. Senang cerita, ia macam butang pemusnah diri atau self-destruct yang memang dah ada dalam setiap sel badan kita. Badan kita guna proses ni untuk buang sel-sel yang dah rosak, yang tak diperlukan atau yang berpotensi menjadi bahaya. Ia satu proses pembersihan semula jadi yang sangat-sangat penting. Jadi, apa kaitannya dengan halia? Ini dia. Satu kajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia kita sendiri telah menemui sesuatu yang memang luar biasa. Mereka dapati, ekstrak halia ni ada dua kuasa hebat terhadap sel kanser kolon. Satu, ia boleh break sel kanser tu daripada terus membiak. Dua, dan ini yang paling menakjubkan, ia boleh tekan butang self-destruct atau apoptosis tu dalam sel kanser. Dan kalau digabungkan dengan ekstrak sirih, kesannya jadi lagi padu. Okey, bila dengar semua ni, mesti rasa macam nak terus pergi dapur cari halia kan? Tapi sabar dulu. Ilmu ni kena guna dengan betul. Jadi jom kita bincang sikit cara pengambilan yang paling efektif dan yang paling penting, ada satu amaran yang anda semua mesti tahu. Jadi, mana satu yang terbaik? Menurut pakar, kalau kita nak kesan perubatan yang kuat, kapsul adalah pilihan terbaik sebab kepekatannya tinggi. Cuba cari yang guna proses pengekstrakan superkritikal sebab itu yang paling tulen. Tapi, halia segar pun bagus. Parut sikit, boleh legakan sakit otot lepas bersenam. Macam mana pula dengan teh halia atau halia dalam masakan? Sedap tu memang sedap, tapi dosnya mungkin tak cukup tinggi untuk kesan terapeutik yang kita harapkan. Baiklah, sekarang saya nak minta anda semua beri perhatian penuh.
Ini amaran penting. Tolong ingat dia, kalau anda sedang ambil apa-apa ubat pencair darah, contohnya macam warfarin, jangan ambil suplemen halia sebab ia boleh bertindak balas dengan ubat tersebut. Tak kira apa pun, sebelum mula ambil apa-apa suplemen baru, tolong dapatkan nasihat daripada doktor anda dulu. Keselamatan nombor 1. Okey, selepas kita tahu semua ni, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Apa sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kisah halia ini? Apa kaitannya dengan masa depan dunia perubatan? Kisah halia ni, ia bukan sekadar cerita pasal satu rempah. Ia adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana kebijaksanaan orang dulu-dulu boleh menjadi kompas yang menunjukkan arah kepada para saintis moden. Ia membuktikan bahawa dalam petua nenek moyang kita, mungkin ada tersimpan jawapan untuk masalah kesihatan masa kini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau halia yang sangat biasa ni pun ada potensi sehebat ini, cuba bayangkan berapa banyak lagi khazanah perubatan yang masih tersembunyi dalam tumbuhan-tumbuhan herba di sekeliling kita yang cuma tunggu masa untuk ditemui dan disahkan oleh sains. Fikir-fikirkan.